Bagi dia. Dah. Macam tu. Okey. Tu step pertama. Sartek karamel. Lepas tu pergi ni saya selalu tak bawa buat ni saya pakai. So ni satu karamel kan. Ambil. Abang 3 pam. 1, 2, 3 dia rapat. ambil gula dia. 2, 3. Okey, cun. Ni yang kita dah buat tadi. Lepas tu campur dengan espresso. Okey. Tuang air batu dekat sini. Bukan ni, bukan stir tak ya? Stir kemudian. Oh, stir kemudian. Kalau sebut kena stir ni. Kalau air dengan air tak ya? Air dengan air tak ya kot. Dia dah selarut. Kemudian kita tak susu. Susu pakai je. Ini susu. Ini aja tu. Ya boleh. Untuk macam ni kan, kita ada nak letak start kat atas kan. Abang agak-agak untuk macam mana kata, ibarat lighter punya bontot kan, dah ada berapa nipis. Abang tinggalkan gap untuk tu, untuk kita letak susu kan. Nak buat buih atas kena tinggal gap. So abang letak lebih kurang, abang letak susu lebih kurang sini. Tinggalkan gap untuk kita letak Buih. kat sini. So dia memang takkan kena. So letak susu betul kat Ya betul. Lebih kurang lah bang, lebih kurang. Allah, tak betul. Memang dia pakai banyak susu ni. Oh, okey so. So letak susu dalam ni juga. Untuk agak dia. Lepas tu nak buat buih pula. Okey, tu abang letak sini dulu. Abang ni. Ini Abang ada speed tau. Ni 1, 2, kita tutup. Kita nak pakai 3 lagi sikit. Okey. Abang masuk dalam susu. Stir je. Tutup. Buka, tutup. Okey, buka. Okey, dah kacau. Kacau je sampai dia buih. Sampai lah rasa dia buih. Buih banyak. Sebenarnya dia nak buat buih je. Nak kasi nampak cantik. Memang Okey, tutup. Angkat sikit. Tu ada sisa kan? Kita angkat dia untuk buang. Okey. Cucikan dia. Kita letak dia ni. Letak dia. Letak. Okey. Kita layer je lah atas. Layer macam penjara. W. W ke tak kisah. Sikit buat siap. Okey, dah siap. Macam tu sahaja. So, kita dah siap. Ni antara kopi yang susah lah salted ni. Yang lain semua basic je. Yang lain campur susu, campur air je. Okey, settle. Jadi salted caramel. Kalau cappuccino tadi kita tak pakai yang ni, yang layer ni tak pakai. Yang atas ni anggaplah abang tak ubur yang layer tadi kan. Abang ambil serbuk ni, lebih kurang separuh. tabur. Abang tabur, ukur Milo tabur. Ukur Milo tabur. Itu cappuccino. Okay, so ni siap satu, ni salted caramel. Lepas lagi matcha strawberry. Yang ini pun susah juga lah. Okey, ambil yang paling susah. Ini dia punya, untuk strawberry lah. Ini matcha strawberry. Macam strawberry. Abang tuang dia dekat ni, first takuk ni. Tuang macam tu. Tuang. Dekat ni, abang tuang. Dekat first takuk. Okey tu. Okey. Dah berletak flat. Jangan satu takuk. Lepas tu nak rolling sikit. Okey, sabar dulu. nak bagi dia main tepi juga. Nak nampak cantik. Sebab jam ni dia kesat, kita kena blend. So ambil susu sikit. Payah buang. Dia abang blend. Dia kena blend sebab takut orang hisap tu dia rasa Dia macam jam. Masam. masam tu kan. Masam betul dia kesat dia jam. Kasih dia larut tu. Jam. Okey mas. Tu abang ambil ni. Baru dekat tepi tadi. Sebab dia matcha kita roll matcha. Sebab dia matcha kita roll hijau lah. Budak-budak suka hijau-hijau matcha. Okey dah. Okey, kita tutup dia. Ini dah ada 2 cup. Satu untuk susu saja. Lepas tu ini kita share matcha dengan coklat. So setiap kali pakai kita kena basuh. Basuh. Matcha dah. Abang boleh ambil hijau tu. Yang ni. Cawan tu abang boleh letak dulu. Yang abang letak satu scoop. Yang ni tak bisa tutup. Satu scoop flat. Okey, cun. Okey ya. Satu saja. Nak pakai air sini boleh, pakai air tanda boleh. Tapi sini lambat saya suka pakai sini.
Nak bagi Dia punya panas. ni kan, air ni abang agak-agak sampai dia tutup serbuk kan. Agak sampai dia tutup serbuk kan. Okey dah. Sikit je. Sampai dia tutup serbuk, kita blend sebab kita nak pure. Oh.